Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review simple saja mengenai sebuah monitor yang dihaskan untuk Nintendo Switch. So monitor ni mungkin boleh digunakan untuk kegunaan lain, sambungan video input daripada PC ataupun lain-lain device lah, smartphone ke. Tapi apa yang dispesifikasikan oleh monitor ni ialah khas untuk Nintendo Switch. Okey, dekat sini pun kita ada tempat letak Joy-Con. So memang khas untuk Nintendo Switch. Kita letak Joy-Con kat sini. Joy-Con ni tidak bersambung dengan Nintendo Switch lah. So dia bersambung menggunakan wireless. So dia tak snap pada konsol dia. Okey, dekat mana konsol Nintendo tersebut? Konsolnya ada dekat belakang ni. So kita isi daripada atas ni, dia punya charging port ada kat sini. So bila kita snap dekat sini dan kita tekan switch on dekat sini, so monitor ni akan terus menyala dan berfungsi sebagai monitor daripada konsol Nintendo Switch. Okay, konsol yang boleh masuk kat sini adalah 3 variant, iaitu V1, V2 dan juga OLED. So dia dah buat space untuk OLED. Saya rasa kalau OLED dia akan fit, betul-betul fit kat sini. Yang ni ada sedikit ruang lah. Ini stand boleh lipat sampai ke atas. So kalau macam ni mungkin tak jatuh lah Nintendo Switch tu. Tapi kemungkinan dia pun dah grip. Sekarang kita tutup balik tempat bateri dia. Bateri dia ni rechargeable. Tempat cas ada dekat tepi ni. Ini saya gunakan L-shape adapter untuk memudahkan pengecasan, sebab bila cas dari tepi, wire cas tu akan sangkut dekat joystick holder ni. Okay, kita pusing ke depan semula. Sekarang saya beritahu kelebihan menggunakan monitor ni berbanding dengan LCD asal dia. Yang pertama, LCD asal adalah 720p. Apabila kita gunakan G-Story monitor ni, dia akan memberi output 1080p. So dia punya resolution dan juga gambar dia akan lebih sharp. Okey, seterusnya monitor ni memberikan hasil warna yang sangat-sangat memuaskan, sangat cantik. Macam kita pakai Nintendo Switch OLED. So macam itulah dia punya color vibrant dia. Cuma yang ini adalah IPS sahaja. Okey, saya terangkan sedikit kekurangan dia, iaitu ada 3 yang saya dapat untuk setakat ni lah, sebab saya baru je dapat monitor ni. Yang pertama ialah kita tak boleh tengok YouTube sebab mungkin ada copyright sedikit dengan synchronization monitor dengan konsol. Macam biasalah, kalau kita pakai dock dia yang original, kita boleh tengok YouTube. Kalau kita pakai yang third party, dia akan jadi masalah, macam tak ada sound lah, dia close sendirilah. Macam tu lah akan berlaku dekat monitor ni. So dia tak ada copyright lah. Yang kedua, dia tak ada touch. So kita kena pakai sepenuhnya lah menggunakan Joy-Con. Yang ketiga, dia agak berat. So kalau kita main game tak boleh lama sangat. Kalau yang tak suka dengan bebanan yang berat macam ni, paling baik kalau kita nak guna Nintendo adalah Nintendo Switch Lite lah. Itu yang paling selesa untuk kita main game lama-lama lah. Kalau macam ni, kita kena pegang sekejap, lepas tu letak dekat peha ke, hold dekat mana-mana sekejap ke, macam tu lah. Ataupun nak lagi mudah, kita cabut je Joy-Con dua-dua, kita letak je ni dekat atas meja, terus layan. Cuma saya lebih prefer kepada bermain konsol ni dengan memegang lah, sebab dia dikategorikan handheld. So kita nak main dia dengan cara memegang dia. Sebab apa? Feel untuk main game tu akan rasa lebih lah berbanding letak dekat atas meja, sebab jarak penglihatan kita pada skrin tu pun berbeza apabila kita gunakan handheld berbanding dengan kita letak atas meja. Bila kita pegang, kita boleh rasakan yang gambar hasil game yang keluar dekat monitor ni terasa sangat besar, sharp, jelas, dan paling sesuai untuk game yang menembak macam Crysis, Metroid Prime. Kalau game-game lain yang simple-simple macam Kirby ni mungkin biasa saja, tak ada perbezaan sangat lah, terlain daripada kejelasan gambar lah. So yang paling best kat sini, untuk setakat ni saya guna baru saja 2 hari, dia punya gambar sangat memuaskan. Dan feel untuk main game tu macam orang kata, kalau kita dah tak berapa layan sangat dah Nintendo ni, kita akan rasa macam nak kembali balik main game. Ada juga setengah game tu saya dah mula main semula walaupun dah tamat game tu. So saya repeat balik, macam Crysis saya repeat semula, game ni pun saya repeat semula, sebab saya feel game ni macam orang kata apa, seolah-olah macam Nintendo Switch 2. Ok, sekarang kita nak main game Need for Speed Hot Pursuit Remastered.
So saya tak boleh corner sebab sebelah tangan pegang kamera record. So, saya tekan macam ni je lah. Speaker dia memang sangat kuat. So saya pakai volume 20 saja. Itu pun dah sangat-sangat kuat. Tapi tak ada kesedapan lah. Hanya bunyi yang kuat sajalah. Dia tak ada rasa bunyi premium lah. Itu yang saya boleh nyatakan pada sound dia. Tapi sekurang-kurangnya dia memberikan sound lah. Tapi kebanyakan game saya akan rasa nak pakai earphone lah. Sebab sound dia memang membuatkan kita tak feel sangat. Bila macam game-game yang memerlukan bunyi-bunyi yang penting-penting macam berperang, game crisis macam tu, saya akan pakai earphone lah, supaya senang untuk check, untuk tahu musuh kat mana apa semua. Kalau game lumba kereta ni, kita layan je lah bunyi dia kan. Bunyi dia agak kecil lah, macam treble saja, macam Twitter macam tu. Okey, dia punya grafik memang berbeza lah berbanding kita pakai pada LCD asal. Sebab LCD asal tu kita akan rasa dia akan ada rasa kurang pada dia punya ketajaman gambar. Kita tahu yang Nintendo ni akan gunakan seboleh-bolehnya, kita tahu yang Nintendo ni akan gunakan grafik yang paling rendah supaya dapat menjimatkan bateri pada konsol dia pada waktu kita guna handheld. Berbeza dengan kita guna pada dock, sebab dock dia akan maksimumkan grafik. So kat situ ada beza dia. Beza dia kat situ, gambar akan lebih sharp dan grafik dia pun kita akan rasa macam dia macam ada tambah anti-aliasing supaya dia punya pixel tak rasa macam terlalu pixelate. Kalau sebab dekat konsol kita akan terasa macam ada petak-petak sikit gambar dia. Maklumlah sebab dia nak buatkan konsol tu jimat bateri kan. Kalau dekat sini memang kita akan dapat maksimum grafik lah. Dekat situlah kelebihan dia. Bukan sekadar dia besar, tapi dia upscale dan maksimumkan grafik. Macam contoh dekat sini, kalau kita guna dekat LCD asal dia, kereta ni akan nampak banyak sangat pixelate dekat shape bahagian tepi dia ni. So dekat sini akan rasa lebih smooth gambar dia. So dalam arti kata lain, kita akan rasa lebih real lah. Ok, saya rasa setakat itu saja review untuk saya hasilkan kali ni. Sebab saya baru je dapat monitor ni dan baru saja guna dalam 2 hari. Itu pun tak kaji habis lagi. So saya akan teruskan guna monitor ni dan kajilah apa kelebihan dan kekurangan dia. Ok, berjumpa lagi di video akan datang. Saya Azwar Hanifah Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.